bukan tahun 2025 lah akan selesai. Dia akan selesai mungkin tahun 2026 lah. Mungkin Januari lah, Januari hingga Mac tu antara yang paling awal lah. Jadi saya tak set dalam kepala saya yang benda ni akan settle lebih cepat. Kalau tak silap saya, seminggu ke 2 minggu tu dah settle lah saya punya kes. Waalaikumsalam. Kisah kebankrapan saya ni tak adalah menarik sangat. Saya diisytiharkan bankrupt pada tahun 2010 ke 2011, lebih kurang itulah. Dan punca kebankrapan saya kerana kegagalan saya membayar balik pinjaman kewangan yang saya buat dengan pihak bank. Tak banyak pun, saya rasa lebih kurang dalam 30 ke 40 ribu je kot. Tapi pada waktu tu jumlah tu dah boleh untuk pihak bank mengisytiharkan bawa kes ke mahkamah dan mengisytiharkan mohon